Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak membaja sikit. Baja bio organic enrich. Seperti biasalah. Baja ni saya guna 3 bulan sekali. Okey, enrich BOF bio organic. Dia ada microbe lah. Bio organik maksudnya dia campuran microbe lah, trichoderma. Seperti video sebelum ni lah. Sama je baja saya pakai ni. Okey, kat sini kalau kita tengok dia tulis lah mycorrhiza, trichoderma apa ada. Okey, ni trichoderma, bio NPK. Okey, bio NPK ni fungsi dia untuk pelarut fosfat, pengikat nitrogen dan lain-lain lah. Okey, ni kita dah masuk lah. Okey, cara nak buka guni. Okey, cara tu nak buka guni senang je. Cari yang paling pendek. Ini panjang. Okey, cari yang pendek untuk enrich BOF lah. Kita potong, kemudian cari dia punya dua kawasan ni, sebelah sini dengan sebelah sana. Tarik alik dengan adik ni, dua sekali. Okey, tengok lah. Kita akan tarik je. Dia senang nak buka guni. Okey, tarik sampai habis. Yang ni boleh buka. Okey, sekarang kita akan masuk dalam kereta sorong lah. Kita akan baja. Okey, kuantiti baja kita ikut kanopi pokok lah. Kalau besar, banyak lah. Okey, kalau pokok kecil sikit lah. Okey, baik. Okey, baik sahabat. Saya nak tunjuk tabur baja tu susah sikit lah sebab saya pegang sebelah tangan. Okey, sahabat tengok lah. Macam pokok ni, hujung daun dia. Dan ke dalam sikit lah, 1/3 daripada hujung daun tu. Kita ambil 1/3. Lepas tu kita tabur baja lah. Okey, ni sahabat tengok lah. Maknanya tak adalah keluar sangat sebab masing-masing ada cara sendirilah nak tabur baja ni. Ini cara saya. 1/3 tu saya tak ambil yang hujung sangat lah. Saya ambil antara 2 hingga 3 tu yang kat tengah-tengah tu. Sebab pada saya lah, hujung sekali tu akar baru. Akar baru kita takut terkena kesan baja tu, dia mati akar tu. Tambah-tambah lagi baja yang ada klorat tinggi lah. Okey. Tapi sebenarnya baja organik ni, baja bio organik ni boleh lah tabur hujung Kalau baja kimia tu dalam sikit lah, jangan hujung sangat. Okey, ni contoh dia lah. Yang ni pun saya tabur ya kat bahagian tengah-tengah ni. Jangan rapat ke pangkal sudah. Tengok hujung daun kanopi dia. Okey, ni contoh dia. Okey, ni paling hujung lah. Sepatutnya kat situ. Sepatut kat situ sikit. Tapi saya buat kat sini sikit. Kalau baja kimia memang kat sini. Kalau baja organik bolehlah kat hujung tu. Ini cara saya lah. Masing-masing ada cara masing-masing. Terpulang pada sahabat. Janji pokok okey lah. Maknanya tak perlu nak nak buat perbandingan sangat lah siapa betul siapa salah, sebab kita tak ada SOP yang standard lah untuk pokok durian ni. Tak ada SOP yang standard. Okey, yang kedua, ramai sahabat yang selalu tanya lah. Dia tanya pasal berapa banyak nak tabur baja, berapa kg. Yang tu susah saya nak jawab sebab dia bergantung pada pokok. Kalau pokok tu besar, contoh pokok ni lah, kanopi dia dah luas. Okey, hujung daun dia ni dah jauh, dahan dia dah jauh, dia dah luas okey, dah luas, jadi kita akan tabur kawasan hujung kanopi lah. Maksudnya kita tabur ni, tabur pun ada 2-3 jenis jugalah. Ada yang tabur berselerak. Saya suka bertabur berselerak macam ni lah. Tapi dia banyak jugalah baja yang kena pakai, terutamanya baja organik Baja bio organik ni banyak juga nak pakai. Okey. Berbalik pada jumlah
kuantiti baja yang kita nak tabur tu berapa banyak yang itu susah nak jawab. Kalau pokok kecil, kita akan tabur kecil lah, sikit lah sebab kanopi dia kecil. Okey. Maknanya cara saya tabur, saya akan tabur dulu berselerak macam ni. Okey, tabur dulu. Katakan habis dah 1 scoop tu, saya akan ambil balik. Tabur lagi. Sambung balik. Sampailah keliling kanopi dia, sampai habis lah. Sampai habis keliling kanopi. Tu cara saya lah. Jadi berapa kilo untuk satu pokok tu susah nak jawab. Kita tengok pokok kecil sikit lah. Kita tengok pokok kecil. Ini pokok besar. Dia banyak sikit lah. Banyak yang kita kena tabur. Kita tengok pokok kecil Okey. Ni pokok ni kecil. Kanopi dia pun tak luas. Tengok Okey. Ini hujung dahan dia. Tengok saya tabur. Maknanya kanopi dia sikit kanopi dia kecil, tak luas sangat. Jadi kita tabur pun sikit. Nampak? Sebelah ni tak ada dahan. Tapi kita masih ikut dia punya keluasan dahan yang sebelum ni lah. Dahan yang ada sekarang ni, yang luas macam tu lah. Maknanya tak adalah kita tabur rapat dekat pangkal macam tu. Ni. Kita andaikan akar dia tu dah bergerak lah, walaupun tak ada dahan sebelah ni. Okey, tu cara saya lah. Pokok kecil jadi sikit lah kita tabur. Berapa kg tak pasti. Tapi baja organik ni biasa pakai banyak lah. Sebab dia nak pulihkan tanah. Contohnya macam saya pakai tu baja enrich tu, dia untuk untuk pulihkan tanah, untuk pengikat nitrogen, pelarut fosfat dan macam-macam lah. Sebab dia ada bakteria NPK. Kemudian dia ada trichoderma tu untuk melindungi pokok lah, mycorrhiza untuk membantu memanjangkan akar pokok lah. Dia nak cari air, apa sumber-sumber nutrien apa semua tu. Itu fungsi mycorrhiza lah. Ni pokok susnya. Ini tengok dahan sampai ke sini, tapi saya letak kat bawah tu. Maknanya antara 2 hingga 3 daripada 3 bahagian dahan lah. Contohnya ni 1/3 Okey, ni 1. Okey, ni 2. Ini 3. 1/3. Jadi saya ambil antara 2 dengan 3 lah. 2 dengan 3 kawasan ni. Tu cara saya lah. Kalau baja organik boleh je tabur hujung kat sini. Kalau baja kimia tu pada saya tak boleh keluar sangat lah, sebab akar baru. Yang kat depan-depan hujung dahan tu biasanya akar baru lah. Akar baru kalau baja klorat tinggi, memang dia daun akan terbakar lah. Tu indikator dia lah. Daun akan terbakar. Okey, kita tengok pokok yang kecil yang kedua ni. Pokok ni kecil juga. Ni pokok ni kalau sahabat tengok lah. Kecil baru tinggi, baru lepas kepala ni. Tapi dahan dia dah memanjang lah ni. Tengok dahan dia memanjang. Ini saya ambil yang kat dalam kebun getah. Yang kat dalam pagar sana saya tak ambil. Okey, tengok kawasan yang saya tabur. Berapa kg tak pastilah. Subjektif sangat untuk saya jawab. Ramai sahabat tanya. Sahabat-sahabat kat luar sana dia tanya, berapa kg satu pokok? Susah lah nak jawab. Sebab bergantung pada pokok. Kalau anak kecil takkan kita nak tabur banyak. Ikut kanopi. Okey, kalau contohlah pokok baru tanam lah. Baja organik ke, baja bioorganik ke, kalau nak tabur. Sekurang-kurangnya 1 kaki daripada pangkal. 1 kaki, nak cantik 2 kaki lah. 2 kaki. 1 kaki lah boleh lah. Sebab dia dahan pun dia tak buka lagi. Sebab pokok baru tanam. Macam tu lah. Jadi biasanya untuk pokok baru tanam ni, dia akar dia pun tak bergerak lagi lah. Dia baru nak keluar daripada polybag. Jadi kalau kita tabur baja jauh sangat, nanti pokok lain yang dapat. Kalau tanam kat dalam kebun getah macam ni, pokok getah yang ambilnya. Okey, macam tu lah. Jadi kalau kita nak tabur juga tu bergantung pada pokok lah, saiz pokok, kanopi pokok, luas mana. Kemudian kena tengok jugalah saiz pokok. Ada pokok tu dahan dia dah patah apa semua. Kita tengok batang pokok tu agak-agak lah kat mana dia punya kanopi sebenarnya.
Okey. Yang penting sekali jangan tabur dekat dengan pangkal lah. Itu cara saya lah. Kalau cara sahabat berbeza tu, tak apalah, ikutlah mana yang sesuai. Maknanya kalau nak ikut cara saya, macam ni lah. Terpulang pada sahabat sendirilah. Kalau tak setuju dengan cara saya pun tak apa, tak ada masalah. Tapi yang saya amalkan setakat ni, macam ni lah saya membaca. Saya pun masih belajar lagi. Tak pastilah yang mana satu betul salah sebenarnya. Pada saya lah sebenarnya tanam durian ni, nak kata sempurna sangat tu tak ada lah. Pada diri saya sendirilah. Kita buat selagi pokok tu okey, tak ada penyakit, okey lah. Maknanya kita ikutlah SOP. Kalau pokok nak buat perbandingan pokok siapa lebih cepat besar tu, itu saya rasa tak perlulah. Dia sebenarnya bergantung pada tanah juga. Kalau tanah tu cantik, pokok tu cepat besar. Pembajaan teratur yang akan cepat besar lah, macam tu ya. Kalau tanah problem, kita ikutlah SOP terbaik pun dia susah nak besar juga, lebih lambat. Jadi tak perlulah kita nak banding-bandingkan siapa hebat tanam durian. Tak ada lah. Bergantung pada tanah sendiri je. Cuma kalau benda-benda yang teruk-teruk sangat tu jangan buat lah. Terpulang pada diri sendirilah. Kalau sahabat okey dengan cara sahabat, buat ya. Tak ada siapa nak halang pokok kita. Cuma kalau dari segi pembajaan ke penggunaan racun serangga, racun kulat, baja folia tu, kita ikut yang mana yang lebih jimat. Itu yang penting sebenarnya. Yang lebih jimat, boleh kurangkan kos, itu yang terbaik lah. Sebab kita nak tanam durian ni, yang penting sekali kos lah, modal. Kalau kita boleh buat dengan cara yang paling jimat, pokok sihat, tak ada masalah, itu yang terbaik lah. Kita boleh ikut lah yang tu. Okey, jadi nak tunjuk saya tak cara tabur baja susah. Saya malas nak pegang telefon lagi, nak tabur baja lagi. Tengok sendirilah ikut kanopi macam ni saya tabur. Tak adalah banyak sangat saya tabur sahabat. Baja organik ni kalau ikutkan memang banyak kena pakai. Tapi tak apalah, saya buat je lah. Ini yang selalu saya buat sebelum-sebelum ni. Jadi kos pun jimat sikit lah. Kalau kita nak guna satu beg, satu pokok, botak kepala sahabat. Macam tu lah. Okey, jadi setakat ni lah video saya untuk kali ni sahabat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, kalau sahabat ada soalan tu boleh lah tanya. Yang mana saya ada masa tu saya jawab. Saya sekarang jarang buat video sahabat sebab sibuk kerja, banyak kerja lah. Kerja hakiki, kemudian buat benda-benda lain lah selain durian lah. Sambil-sambil tunggu pokok durian besar ni, kita buatlah benda-benda lain tu. Okey, jadi setakat ni dulu lah video saya untuk kali ni. Sekian, terima kasih.